Assalamualaikum dan hai adik-adik semua. Selamat datang. Hari ni kan kita nak belajar satu benda yang best sangat, iaitu macam mana nak jadi kawan yang paling hebat bila kita pergi rumah orang atau bila kawan datang rumah kita. Dah sedia? Jom. Cuba jawab. Suka tak bila kawan-kawan datang rumah? Mestilah suka kan? Yelah, boleh main sama-sama, makan-makan, borak-borak. Rumah pun terus rasa meriah, betul tak? Okey, jom kita mula. Perkara pertama, kita kena tahu siapa sebenarnya yang kita panggil tetamu tu. Jom kita fahamkan sama-sama. Okey, tengok gambar ni. Nampak tu? Ada kawan-kawan datang melawat. Siap ada yang bawa makanan lagi. Wah, merekalah tetamu kita. Senang je nak faham. Tetamu tu orang yang datang jumpa kita dekat rumah kita. Jadi maksud tetamu ni ialah sesiapa saja yang datang ke rumah kita. Tak kisahlah seorang ke atau datang satu keluarga ke. Dan mereka ni datang mesti ada sebab yang baik. Contohnya nak rapatkan lagi hubungan kawan-kawan, nak bincang kerja sekolah ke, atau mungkin nak minta tolong kita sikit. Okey, sekarang ni kenapa kita kena layan tetamu baik-baik? Kenapa ia penting sangat? Sebenarnya ada satu sebab yang sangat-sangat istimewa tau. Jom kita tengok apa dia. Ini dia. Ini adalah pesanan istimewa daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dengar betul-betul ya, ini satu hadis yang ajar kita satu adab yang sangat mulia. Tahu tak, apa maksudnya? Maksudnya, kalau kita betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, salah satu tanda kita beriman ialah kita muliakan tetamu kita. Wah, maknanya bila kita layan tetamu dengan baik, kita sebenarnya tengah buat satu amalan yang Allah suka sangat. Hebat kan? Okey, ini bahagian yang paling best. Jom kita belajar cara-cara untuk jadi tuan rumah yang paling best. Bila kawan atau sepupu sepapat datang rumah, kita dah tahu apa nak buat. Cuba tengok ni. Sebenarnya ada 5 cara yang hebat untuk kita layan tetamu. Kalau kita buat 5 benda ni, confirm tetamu kita akan rasa happy sangat. Jom kita cek satu-satu. Okey, yang pertama, bila tetamu sampai, kita kena sambut dia. Buka pintu, jemput masuk. Lepas tu, yang kedua, tunjukkan muka happy. Senyum lebar-lebar. Biar kawan kita tahu kita memang suka dia datang. Dan yang ketiga, layanlah dia dengan baik. Tanyalah dia nak duduk mana. Pastikan dia selesa. Seterusnya, yang keempat, hidangkanlah sikit makanan atau minuman. Tak payah susah-susah. Air sirap ke, biskut ke, dah cukup bagus dah. Yang penting kita ikhlas. Dan last sekali, yang kelima, borak-boraklah dengan dia. Tanya khabar. Awak sihat tak? Cakap benda yang baik-baik je. Alright, kita dah pro jadi tuan rumah. Sekarang, jom kita tukar topi. Macam mana pula kalau kita yang jadi tetamu? Macam mana nak jadi tetamu yang baik hati dan disukai semua orang bila kita pergi rumah kawan? Okey, senang je ni. Pertama, jangan lupa bagi salam masa sampai dan sebelum nak balik pun bagi salam lagi. Kedua, sabar. Jangan serbu masuk. Tunggu tuan rumah jemput kita masuk dulu, okey? Ketiga, agak-agaklah masa nak datang tu. Janganlah datang waktu maghrib atau tengah malam kan? Lepas tu, bila dia bagi makanan, makanlah elok-elok, jangan sepah-sepah. Dan yang paling penting, last sekali, jangan lupa cakap terima kasih. Kenapa ya semua adab ni penting sangat? Macam ni. Kalau kita tak jaga adab, kawan kita mungkin boleh rasa sedih atau tak selesa. Lama-lama hubungan kawan pun boleh jadi renggang. Tak best kan? Sebab itulah kita kena jaga adab supaya semua orang happy dan kita boleh terus jadi kawan baik. Okey, ada satu lagi benda penting yang kita kena tahu. Nama dia batasan pergaulan. Bunyi macam serius, tapi sebenarnya senang je. Maksudnya, ada benda yang kita boleh buat dan ada benda yang kita tak boleh buat bila dengan orang lain. Tujuannya, supaya semua orang rasa selamat dan selesa. Tengok ni. Ada 4 perkara penting yang kita kena jaga bila kita dengan tetamu. Tak kira kita tuan rumah atau kita yang jadi tetamu. Anggap je ni macam golden rules untuk kita. Pertama, jaga apa yang kita cakap dan apa yang kita buat. Jangan cakap benda yang kasar. Kedua, jaga pandangan. Maksudnya, kita pandang orang dengan cara yang sopan. Ketiga, pakailah baju yang bersih dan kemas, biar nampak selesa dan sopan. Dan yang keempat, jaga maruah kawan kita. Maksudnya, jangan sesekali buat dia rasa malu atau ejek-ejek dia. Okey?
Jadi, sekarang kita semua dah tahu rahsia untuk jadi tuan rumah dan tetamu yang super hebat. Ingat tahu, bila kita layan orang baik-baik, bukan saja kita dapat pahala, tapi kita juga boleh buat kawan kita makin sayang kat kita. Okey, sebelum kita habis, saya nak bagi satu cabaran. Cuba fikir, daripada semua yang kita dah belajar tadi, pilih satu je adab yang awak nak mula amalkan. Mungkin nak senyum lebih sikit bila kawan datang atau nak ingat cakap terima kasih. Pilih satu dan cuba buat, okey? InsyaAllah persahabatan kita akan jadi lebih best. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum.